Itu yang dia bagi kau. Sebab kau kan jenis bila kategorikan ada otak tapi tak function, tak fungsi. Otak tu tak berfungsi, faham tak? Faham tak? Otak, kau faham tak? Okey, Asla ada otak tapi otak dia berfungsi. Engkau ada otak tapi otak kau tak berfungsi. Kau faham tak? Bermaksud kat sini otak kau tu dia macam bukan tak berfungsi, pasal tak boleh berfikir. Maksudnya macam dia macam ada bangang-bangang macam tu. Macam kena dengan dia. Kenapa Daus dengan Mira? Mungkin Alif tak dapat bagi aku dengan Mira sebab yang dia rasa macam ini bukan waktu sesuai. Ni waktu untuk aku back untuk orang yang lama meminta. And then dia nampak engkau adalah peluang yang macam Daus okey kot untuk ni. And then dia trust dekat engkau lah. Dan sebenarnya bila trust, kau kena tunjuk yang satu trust yang bukti yang macam aku bukan sekadar Asus lah. Aku dah Mira pun boleh pergi lah. Kau faham tak maksud aku? Faham. Aku tak nak kawan-kawan aku bertapak satu tempat je. Mesti bertapak tinggi-tinggi. Sebab aku dah target. Aku cakap dengan Kandir sebelum Kandir terpilih kan, dengan Karina kan. Kita tinggal bertiga. Aku cakap aku, Mira, Kandir confirm lah Karina. Confirm lah Rina. Tak Rina kat aku. Aku acah-acah gitu. Tak pun kan kau cakap aku solo. Kau tahu Kandir, aku solo. Aku takkan dapat ni. Aku solo. Dia yakin yang dia solo. Pafi betul dia ni. Nak solo pula. Aku cakap tak ada. Kau mesti ada partner punya. Tak Mira, Rina. Asus Aslah tak kot. Aslah confirm kat Daus. Aku cakap gitu. Kita antara dua je Daus. Rupa-rupa apa yang aku tekankan dia tu semua salah. Ya. Aku ingat kau dengan Aslah. Aku dengan Mira. Tapi aku tak berharap juga. Siapa bilang mustahil nak comeback Asus. Semua partnership yang Abe buat time tu macam mungkin sebab ni kot. Salah satu mungkin mula Abe mungkin nak tunjuk kau dengan Aslah. Tapi semenjak dia tahu aku, kan aku ada shoot, kita sebelum kita shoot partner kan, aku shoot ni pergi mandi sungai. Mungkin tiba-tiba dia tukar kot. Dia tengok macam sesuai. Aku rasa lah. Ya. Aku rasa lah. Kau jangan nak membongak. Video tu dah shoot lama lah. Kau je jaga tutup benda tu. Nuah gitu je kau spin Muka aku berminyak lah. Sekejap ambil tisu. Tapi tak expect aku sebab Nuah muka aku berminyak, ambil tisu lah. Aku punya besar sikit. Mal kodok punya fake. Ya Mal kodok bangga-banggakan benda tu kat aku. Tu aku cakap korang tolonglah aku, korang bagi aku 100. Dia kalau dapat je 100 sekali ni. Saya tukar. Bukan dapat. Yang lama Daus besar dapat kan? Daus kan dapat Apa dia? Yang lama besar kan? Yang lama besar. Lama punya besar sekali. Kak, engkau kejar satu, aku kejar 1M ni. Sikit lagi. 1M apa? Subscriber lah. Sikit lagi. 1M. Dia macam ni tau. Okay. Dia ada silver plate. Dia ada gold plate 1M. Dia ada yang super apa benda mega tu 10,000 ke berapa ribu? 10 juta. Banyak. Kena kejar. Banyak lah. Apa, aku kejar 100 dululah kan dia. Kau ambil 1M dulu. Macam kau Daus kejar 500. 500 ada tak? 500 ada. 500 ada. Dia 100 satu lah. Satu. Maksudnya 100,000, 100 juta, 1 juta, 10 juta. Macam tu. Ush, apa tinggi ya? Itu Abang Alif pun tak sampai lagi kalau 10 juta kan. Sikit lagi Abang Alif dah 7 atau 5. Tak ingat lah. Ush, apa tinggi ya? Ya, jauh. Boleh je Nuah dapat 100k. Tak apa, aku 100 dululah. Dah tak 200 lagi, sikit lagi 200 200 dapat tak kan? Dapat ni, dapat penampar lah. Kau macam meminta pula. Tadi aku call, kau pergi jawab benda lain. Aku pula serabut. Aku yang call kau yang tanya aku. Kalau kau nak tahu kenapa kau pergi konten saya esok. Aku dah kata dah Ben, nampak? Aku dah cakap sebab aku nak ajak borak. Tiba dia borak benda lain. Aku dah cakap dengan Abel lah. Kau tengok, aku lock speaker. Aku cakap tiba-tiba call aku ni, dia mesti ada buat konten. Tak pun dia macam nak ajak borak tiba-tiba. Tak pun dia dengan orang. Aku cakap macam gitu. Tiba-tiba aku tukar topik je. Esok kau free tak? Sekarang ni aku yang call kau. Bermaksudnya aku nak tanya kau. Aku dah pelik lah. Tak, dia macam ni. Aku kan sekarang ni dah konsisten konten. Cuma konten pertama aku, dia tak siap lagi. Bila tak siap lagi, aku kena cover dulu benda apa yang boleh macam sebelum pergi konten pertama. Faham.
Maksudnya kau nak dapat apa orang kata, nak expose yang yang Tak, aku nak post setiap hari tu je. Tapi aku nak kena ada point benda apa aku nak borak. Sometimes macam tu. Faham. Tapi best, aku tak boleh bekerjasama dengan Aslah. Bukan tak boleh lah, sebab aku tak kena diri aku dengan dia. Faham tak aku? Aku tak suka perempuan yang terlampau kompetitif. Bila terlampau kompetitif, dia jam kat aku. Dia jam aku. Tapi dia bagus. Tapi aku tak boleh gitu. Faham tak maksud aku? Macam korang, macam Daus. Macam mana? Kompetitif apa ni? Kompetitif ni dia jiwa Bersaing, jiwa bersaing. Bukan jiwa, dia jiwa orang panggil apa? Jiwa bersaing, jiwa yang juara punya jiwa. Jiwa nak menang. Dia jiwa kompetitif. Dia memang bagus lah. Untuk satu benda macam ni bagus. Tapi jujur lah. Dulu time sini tak ada kompetitif sangat. Tapi time Nujeng semua benda ni, dia kompetitif, jiwa kuat. Tanya Daus lah. Daus tahu. Oh ya, lain vibe dia. Vibe lain. Kompetitif dia kuat. Dari segi view pun berbeza Danua. Semenjak masuk, bukan nak cakap apalah. Semenjak, tak nak cakap macam mana. View 100k tu dah macam biasa dah. Betul. Dulu view 100k macam, banyak gila bapak dah. Tapi nak maintain susah. Nak maintain yang susah. Maksudnya maintain macam mana? Maksud kau kan dia? Maintain tu maksudnya, kau kena atas 100. You takkan bawah 100. Maksudnya post je video 100k. Post je video 100k. Ibarat macam kita post video TikTok, FYP. Nak benda tu lah maintain. Faham. Dia boleh. Daus Noah boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Aku akan cuba lah benda tu. Sebab aku nak dapat satu cabaran tas yang baru. Sebab sebelum ni tas aku agak macam Jujur, tolong diamkan ayam tu sekejap. Burung tu tolong diam sikit. Aku serabut ni. Kau faham Aku kat kampung dulu memang ada burung. Sekarang rumah aku tak ada burung. Ada award je. Ada award, ada check. Dengar tak Noah? Kau ni pun hormatlah back to back tu. Kau ni Gabut agak kau ni. Ulang-ulang agak kau. Ulang-ulang. Biar one day kau dapat. Aku memang dah tak nak dah. Tak nak dah buat dah besar-besar tahun ni. Malas dah. Macam ni bila buat superstar. Aku baru faham Daus. Sebab semalam aku tak ada. Semalam aku nak je. Aku bangun tidur macam, ada orang tunjuk apa yang ada. Tunjuk apa yang ada. Ini kalau aku ada ni, aku masuk, aku tunjuk satu persatu ni. Sebab semalam, semalam Mal naik dah tu. Dia tunjuk lah yang dia dapat watch 100,000 subscriber yang dapat goal binatang tu kan. Lepas tu aku rasa macam tercabar lah. Aku rasa aku boleh buat sebab aku dah dekat point yang nak dapatkan tu. Tapi kalau yang Kandil punya boleh. susah sikit macam struggle lah macam tu. Tapi tahun ni bagi aku lah, jujur aku beritahu kau sebab aku tak join untuk fight superstar. Aku dah tak nak join. Aku memang dah tarik diri. Tapi konten aku post je semua benda. Konten aku post. Cuma kalau aku nak tengok tahun ni, persaingan kuat gila. Jujur lah aku cakap, persaingan kuat gila. Laki perempuan sama-sama kuat. Tapi kalau kau rajin macam ni, kalau kau start malas, Abang Izang, kalau kau start malas tak ada lah. Kalau dia kena rajin je benda ni. Tu tip dia lah. Dia bukan rajin tau. Dia sometimes kau akan lost idea tau. Okay. Betul. Sometimes kau akan bilang idea tau. Tapi how kau create benda tu lah. Bijak tak bijak kau handle. Mula-mula memang kau ada semangat. Hari ni kau main ayam. Hari esok kau main ayam. Hari lusa kau main ayam. Sampai bila kau nak tengok kau main ayam? Betul lah. Betul. Yelah betul lah tu. Maksudnya faham benda tu. Kau akan fikir otak, aku main ayam je. Ayam main ikan, main ayam, ikan. Ya, so ibarat contoh dalam 3 bulan aku nak buat 100 video. Faham tak? Satu video berkaitan ayam. Tak, berlainan. Tak, maksudnya kena benda macam itu, betul tak? Kena berlainan lah. Contoh hari So, ni aku dah ada tulis lah. Sekarang ni aku ada buat sementara ni aku ada 39. Tapi dengan benda berlainan lah tu. Contoh macam ni, konsep ayam. Hari ni engkau bagi makan ayam. Hari esok engkau masukkan ayam dalam reban. Lepas masuk ayam reban, ayam dalam reban, hari ketiga main ayam. Lepas main ayam, dan lepas main ayam kat rumah, main ayam kat rumah merah pula. Faham? Dia macam bercerita-cerita. Tapi konsep dia sama, main ayam. Ayam, faham?
Masuk sangat susah. Buat apa? Buat apa? Budak. Ada orang bagi Arif siapa tak? Siapa nama abang tu? Arif kan? Nama Arif. Is. Tapi memang itulah, betul lah tu. Tapi Tapi jujur lah. Aku agak bangga satu perkara lah. Kau ingat tak dulu kita bertapak kat mana? Dulu aku tengok Noah macam mana. Lepas tu terjun. Satu family shield terjun. Lepas tu ada seorang tu mamat tu Jessica. tiang kan dia, tiang. Tiang. Buat ring my bell. Ring my bell. Lepas tu dekat kereta tu lalu bawa Pajero tu. Buat komando rest. Ni, tai lembu kan dia, tai lembu. Tak lembu kat muka. Kanda nak tahu tak yang kau suruh aku buat jadi askar dekat bawah kereta tu, time tu aku menangis weh, sumpah. Kau tahu aku menangis, sumpah aku nangis. Ya Allah, saya cari duit. Gaun aku koyak-koyak weh dalam tepi. Ya Allah, sakitnya hati aku, dah panas-panas aku kena jadi askar pula bergaun-gaun gini. Sumpah aku nangis itu. Boleh je. Dia yang susah tu lah, bila kita ingat susah kita tu berbaloi tak hari ni. Kan, betul? Itu orang panggil. Susah kita tu adalah satu semangat kita untuk hari Semangat, betul. Kalau orang cakap, aku susah lah hidup ni semua. Kau boleh lah, Kanda ada kaya. Bro, aku pernah susah dulu. Ya, betul. Kanda dia tak tahu tu, tepung 2 kilo belakang pokok pisang tu. 2 kilo semua semata-mata. Tak. Orang nampak tak? Aku tak tahu. Onis Kanwar. Lagi satu dia tak tahu tu. Step kau lagi. Terima kasih Kat. Apa dia? Dia tak tahu lagi tu. Step kau lagi dulu macam mana tu tempat dia. Step lagi dulu. Macam mana dulu? Waktu dekat bus stand dulu pakai skirt pin, berjalan skirt pin, menari atas kereta kancing. Ada banyak sanggup nak balik diri. Kan dia tak tahu tu ulang alik kereta kancing macam mana tu. Nak kereta kancing ulang alik KL, rotek tak ada. Ini kancing di sini lagi. Kancing aku tu. Ada lagi kereta tu. Ada lagi. Cermin tu mana dia guna gini tak boleh guna tau. Gini guna gini tau. Kena tolak lagi tau, tolak. Itu tolak, kau kena tolak betul-betul lah. Kalau tak, cermin tu jatuh lagi. Jatuh balik. Kau kena tolak lagi, pusing betul tak? Kereta aku tak pernah buka tingkap. Itu kereta arwah yang kau kan? Tak, kereta aku beli waktu belajar. Ayah aku waktu hidup aku pernah ada buat kereta. Aku naik motor dengan dia. Tak pernah ada kereta. Aku beli waktu zaman belajar. Waktu tu aku jadi linesman dulu. Grab, terima kasih Grab. Dulu aku jadi linesman nak cari duit. Jadi pengadil pula nak cari duit. Tapi aku dah dengar lah cerita. Kereta tu sekarang ada balai polis Tak, ada dekat MP Spang. Tak keluar-keluar lagi. Majlis pemandangan kena tarik. Oh ya 5,000 aku waktu tu aku tengok kawan-kawan ada kereta kan. Kita kereta dia kancil lah 5,000 habis 5,000. Duit cari sendiri. Lepas tu baru start main tu app tu. Main app tu kan. Alhamdulillah lah. Lagi satu tau cakap. Datangnya PKP ni, dia salah satunya orang nampak macam PKP ni rasa macam menyusahkan. Ada nampak yang senangan. PKP ni lah sebenarnya datangnya satu perjalanan sekarang ni. Ya. Bagi aku tak kenal Noah. Betul tak? Betul, aku tak kenal dia. Aku tak kenal Daus macam mana gitu. Macam mana Daus apa setiap kali flick. Apa kali flick. Tak habis-habis flick. Sikit-sikit flick. Lepas tu kalau aku ingat lagi Daus ni, kalau dia live tu tak habis-habis Daus main dengan anjing. Anjing. Main dengan anjing. Apa kalau kat rumah dia. Tak, aku kenal Mal tu waktu dekat Pasar Borong Selangor. Duduk main kad, main tiket masuk. Inilah Pasar Borong Selayang. Pasar Selayang. Cik. Tapi tengok kawan-kawan sekarang dah happy lah aku cakap. Ryan kau lupa tu kau kenal kat mana tu? Ryan bersama situ. Tak, bukan. Kau lupa tu sebab apa tu? Apa dia? Perempuan tu. Ryan aku kenal daripada dari situ ke. Yelah, maksudnya kan time tu kan kita duk random. Oh ya dari itu. Kau masuk kau masuk random dia. Tapi jujur Noah tak boleh pakai.
Jujur, dia cakap kat saya, kau berapa lama? Aku dah berapa lama, bertahun dah duduk KL. Kita orang saya raya nanti KL. Jauh lagi tempat ni. Dekat je, depan tu je. Okey, percaya. Jauh lagi tempat tu. Tak, depan ni je. 2 jam dalam kereta. Kat dalam KL, 2 jam. Tak jumpa-jumpa tempat tu. Nuah punya hal. Tak, kau tahu tak Kandil ni aku cerita benda semalam aku terbuat lagi benda tu. Ya, dekat ni kat nak shoot ni. Marah Kak Bella. Ya, Akak Bella tak marah, Akak Bella faham. Kau dah Ya adalah, dah lah dia orang tunggu aku. Habis pula tempat tu pukul 10. Aku dah jadi bapak super salah siap. Ya, Kak Bella faham otak kau kat lutut. Kak Bella tak faham. Kak Bella tahu kau macam mana. Kau cuma tak dekat je. Kau nak boleh kau salah. Tak baik babi, sungguh. Wah, kau dah jadi baik masih ada jadi baik kau Bukan aku mencarut. Aku cakap benda elok, benda-benda gitu je. Aku tak mencarut. Aku tak ada cakap kau bodoh ke apa, tak ada. Aku bertapih ayat aku sekarang tau. Yelah. Otak dekat lutut. Ayat kiasan je. Tahulah. Apa Abang Arif lah. Tapi dia macam gitulah. Tapi perkenalan Daus macam gitulah Daus. Kita kenal lama pun semenjak 2006 ni lah aku baru first jumpa Daus. Macam macam Kanda kami kena kita jumpa 2022 2021 2021. 2022 gitu lah. Yang ujung 2021. Tu pun kami set tiba-tiba jumpa dekat Langkawi kan. Kita pergi kan? Tak ingat banyak lupa lah. Yelah first date kita Langkawi. Lepas tu baru Legoland Sunway Sunway time yang tu kau bergambar dengan perempuan kerja Sunway tu. Ada kat phone aku pergi. Nuah. Ya, minta bergambar. Aku pun tak faham kenapa minta bergambar dengan pekerja tu. Ya Allah, Nuah. Basic kakak tu bangga sekarang. Aku pernah bergambar dengan Nuan Nakal bi. Aku pernah bergambar dengan Daus Bajo tapi Cuba kau apa dia? tapi Cuba kau bayangkan aku kat Temeloh dulu. Aku pernah pergi kedai pakai skirt semua. Dia kata kat kedai cakap, "Wih, ni Kanda pernah datang kedai ni lah semua dia." Aku cakap susah dulu. Tapi betul geng, struggle tu. Memang struggle lah tu cakap. Betul lah apa Kanda cakap. So struggle-nya dulu sekarang ni alhamdulillah macam gitu lah. Nanti tu puasa ni lepak rumah aku. Sahur rumah aku ke apa. Boleh insyaAllah. Boleh. Daus pun hari tu dia call aku nak buat konten. Sampai sekarang Dia aku masak. Kau nak masak sahur? Dia Kanda, kau nak shoot konten ni sampai sekarang. Tak buat konten masak. Sebenarnya dah semua. Cuma macam Mood tak sampai lagi. Bukan jangan mood mood tak sampai. Period kot. Kau apa benda kau ni? Tak nak buat kerja. Okey. Dia macam ni. Dia sometimes ada orang aku pun sampai mood malas sebenarnya. Aku faham satu mood ni. Bila contoh kita ada rakan kerja sama, kita rasa macam ayat kita tak sampai lah. Dari something yang betul. Tapi benda tu kena paksa tau. Jujur, aku mostly banyak benda aku sampai paksa. Maksudnya tak nak buat juga, jalan juga. Ya paksa. Contoh aku suka orang tu tak suka kau macam jom bercinta. Macam tu lah aku kena paksa. Benda tu kalau tak jalan. Paksa je. Jadi tak jadi jalan macam tu. Tapi aku bukan nak cakap apa kan dia. Kalau anda kata aku dah habis lah ronda kampung ni kan dia. Aku random je lah. Terima kasih bang. Aku kira buat lah apa, ikut je lah apa yang patut buat. Macam kau kata jalan je hari-hari. So aku buat je lah. Katakan jalan kaki pergi pasar pun aku buat. Macam itulah contoh lah kan. Yelah. Tapi at least ada benda dalam konten tu lah. Ada cerita lah. So aku nak rindu nak tengok Noah fikir. Alamak. Tapi jujur je. Sometimes ada orang cakap macam kroni kan masuk kan. Tapi kalau kroni aku benda tu function, aku tak kisah pun orang cakap kroni aku. Jujur lah aku cakap sometimes if kalau tiba-tiba Noah masuk, memang tak ada useless, tak berguna ke apa, aku segan sikit masalahnya kroni aku masuk semuanya orang panggil lah. benefit. Ada orang panggil apa, memang dia bukan sebab kroni tapi sebab bakat dia sendiri, dia punya diri. Itulah aku cakap. Rezeki satu. Aku tak sangka terpilih betul. Betul kan dia. Aku terkejut bila Abang Alif call. Aku memang tak
macam tak terfikir yang aku dapat masuk sebab malam tu Abah Alif tanya aku, Noah, kau masuk sini sebab nak ketuk nama je ke? Ada cakap macam itu. Oh, itu. Macam mana dia bang? Saya masuk betul-betul lah. Aku cakap macam itu lah, terang lah. Aku cakap saya memang nak lompat ke app ke app. Maksudnya nak pengalaman, so nak belajar sekali. Abah Alif cakap macam itu. Aku cakap, aduh takkan dia cakap aku nak masuk ketuk nama. Kau bukan ketuk nama kan, betul-betul nak, memang nak Memang nak memang. Aku fikir mula-mula kau nak ketuk nama lah. Yo aku fikir gitu. Menua ketuk nama je ni. Aku fikir gitu punya tak. Mula-mula aku fikir gitu. Kau cakap orang masuk AI semua benda kan. Then lepas aku tengok kau usaha macam betul kan tak? macam tu. Betul ke nak buat betul-betul ni? Sampai Mungkin nak buat betul-betul kot. Mungkin aku fikir dalam otak macam ni mungkin nak dia masuk AI ni sebab nak cari tu kot. Bapak baru macam itu, aku fikir gitu. Tak, aku pun pelik. Bila aku Alif tanya macam itu pun aku dah macam alamak. Tapi aku cakap saya masuk bukan nak sebab ketuk nama abang. Saya masuk memang nak bina nama. Aku cakap macam tu lah. Sebab aku nak belajar apa yang kau buat sebab kau bila keluar je kan aku itu kan pernah training dekat Phuket pakai handphone kau tu tapi tak pandai lagi. Tapi sekarang alhamdulillah lah. Tapi edit first video tu alhamdulillah semua tegak tu. Editor sampai pening kepala dah. Video apa kau punya YT? Video YT aku tegak. Aku tak tahu. Lepas tu ni kau apa-apa pusing yang pertama. Aku tak tahu. Lepas tu bila diorang cakap kena Syami kata kena menyering, kena apa? Kena menyering, menyengit kan. Baru aku faham. Sebelum ni selfie pun tak. Makanya tiba-tiba nak kena rakam. Lepas tu okey, lagi satu kan belakang kamera kita ni kan ada yang kecil ni kan. Yang kecil tu kan. So diorang kata kalau bila kau dah shoot tu kau tengok benda kecil tu je. So kat itulah target kau. Lepas tu bila kau cakap kan dia yang masa aku shoot kau baru-baru ni, kau cakap ni nampak kepala aku je ni kan. Nampak muka kau je ni, kepala aku separuh badan je ni. Aku dah bila aku nak buat yang lain aku dah jadi macam nampak tak nampak. Kau faham tak? Udusnya. Aku dah jadi confident dah. Tak, dia phone dia canggih. Dia beli iPhone pun tak sebab kawan-kawan je kot borang pakai. Kawan-kawan pakai dia pakai. Phone dia buka-buka untuk tu beli nombor. Tu je. Dia buat apa-apa pun. Dia beli nombor. Tak, nombor top up. Kau apa benda nombor top up? Noah. Buka untuk beli nombor top up, untuk top up. Mak dia semua benda itu. Kalau nak cakap beli nombor dulu, kalau yang nakal, mungkin aku sambut nombor tu. Tapi ni nak sambut aku takut je sekarang. Oh, kau dah takut? Pernah lah Noah. Tak adalah. Kalau dulu kita orang borak open je. Borak itu. Tapi dia risau dah. Dulu waktu dulu kan aku live perempuan ingat dulu. Seksi dulu. Tapi bila masa aku dah kurang dah benda-benda macam tu. Sebab lagi satu dah sebenarnya kan dia tinggalkan aku gitu je. Sumpah. Okay, cerita macam ni. Kau cerita lah. Okay, cerita dia waktu dekat sana kita memang kan open yang betul-betul open, slide normal lah, open kan semua benda kan. Jadi kita bahas, kita langgar, kutuk semua benda kan. And then bila masuk sini aku kan newbie, dia ada base, dia follower dia lagi tinggi daripada aku cacah merbau waktu tu berapa ribu je. Ni aku ingat lagi 600 je aku punya follower. Aku ingat lagi 600 tu pun kau ada post video yang apa FYP tu naik. Ingat ada post tak? Aku tak ingat video tu. Kau tahu tak Daus? Macam mana view aku tinggi? Follower 600, view 1k 2k. Oh ya. Ya, kau tahu tak buat macam mana? Si Bailo ni buat perempuan seksi je. Setiap hari perempuan seksi. Aku jenis macam sampai bila aku nak duduk macam ni kan? Ini TikTok ni menyeluruh. Betul. Dia tak sama dengan sana. Aku stok semua benda. Aku tak nak ni. Aku tinggal dia. Aku masuk AI. Okay, dia macam gini. Okay, aku cerita dengan dia cerita kat situ. Aku ambil yang awal dia. Okay, balik Langkawi. Balik je Langkawi. Okay, app TikTok ni tengah naik. Okay, bila tengah naik, betul tak? Kita balik pada Langkawi, kita terus. Esok tu kita terus. Ingat kan dia? Time tu view kau 16, view aku 10. Itu pun view daripada sebelah.
Ya. Dia tak ada belanja kata. Time tu aku ada online banking lagi lah. Aku Tak, tahu. bukan tinggal, saya bukan tinggal luar. Cerita macam ni. Diorang tak tahu si masuk AI. Diorang pun tak tahu apa tu AI. Saya je yang tengok. Dia seorang je. Saya sebab saya layan AI waktu zaman Finite dulu. Aku memang fanatik Finite. Tak ada fanatik, aku memang tahu kisah Finite daripada dulu. Aku memang tengok. Memang tengok layan AI tu kan. Cuma aku apply, memang diorang semua tak tahu aku dah masuk AI. Betul. Oh. Semua tak tahu. Semua tak tahu. Aku, Ryan semua tak tahu. Aku memang diam-diam diri. Dia diam Memang aku tiba-tiba hilang dalam TikTok. 3 bulan nak kau hilang. Aku hilang lama, hilang. Tak tahu aku masuk TV. Dia terkejut. Ada masuk TV. Time tu lah Ryan cakap. Time tu kami jumpa, kau dalam diam AI. Tapi time tu aku tak faham benda-benda apa-apa AI ni. So aku tanya, AI tu apa cakap kan? AI tu app lah. Oh app, okey lah. Aku tak tahu apa. Yang aku tahu AI ni tahun 2023. Baru aku tahu AI ni IT. Tu je lah aku tak ambil pot. Aku memang Kalau kau dengar Dauz aku punya word nak lari satu benda tu, memang struggle dia. Daripada itu nak pergi sini tak ada orang tengok. Macam ni dah ada follower. Lain dah ada follower. Ada kiranya ada base lah. Kiranya kuat juga. Aku tak kuat langsung kat sini. dia Susah. kosong. Diorang invite. Tapi memang tak gerak Betul. Tak bergerak langsung. Macam kau awal-awal masuk Daus. Ingat? Tak bergerak. Aku lost waktu tu aku lost gila. Macam mana aku nak cari duit ni? Macam mana cari duit ni Macam mana cari duit nak ni macam ni Lepas tu terus aku hilang. Tahu-tahu masuk. Gaib, siut, lama gaib. Yang tak boleh belanja, okey lah. Balik Langkawi tu, okey lah. Kan dia kita plan lah. Kita buat live TikTok lah, nak jadi apa jadi lah. Sebab kan dulu ingat, kalau nak lari, kita dah tak dapat income yang... faham kan? Kita kalau lari agensi je, terus tak dapat dah income tu. Kira dah jadi income biasa je. Dah murah bayar. So aku pun tadah lah muka. Bila aku tadah muka, aku bawa lah seorang perempuan. Aku cakap dengan kanda gini ni. Lepas tu invite perempuan tu macam tak best pula main fikir dengan kanda. Dalam seminggu tu aku main fikir dengan kanda hari-hari. Alhamdulillah 10, 20 paling banyak time tu 39 orang aku ingat give view aku. Lepas tu kanda tiba-tiba hilang. Aku cakap alamak dia yang plan ni nak masuk TikTok. Lepas tu dia gaib. Time tu Ryan tak masuk lagi. Mal pun Ryan dah masuk. Ryan paling awal lah. Dia acap. Ryan masuk dulu. Aku tahu. Aku main dengan Ryan waktu tu. Main dengan Mia Zakaria dulu. Kau dengar ni. Kau ingat tak Ryan takut nak tukar. Dia takut kat sini tak ada cari makan. Sebab kan Tak. Dia aku dulu tapi aku masih ada 2. Aku tak boleh lah. Kau ni kau tengok ni. Aku invite dia. Kau tengok tak percaya ha? Ryan, ni persoalan lah Ryan. Okey, ni kita cerita kisah-kisah. Kau jangan invite dia. Aku call dia tak angkat. Aku baru bangun tu kan dia penat. Dia baru bangun. Aku call dia kat tadi. Kau Ningnu apa-apa. Kenapa? Nak bagi tahu apa? Ni aku nak tanya kau. Okey. Kan awal-awal masuk TikTok, aku masuk TikTok, kita masuk TikTok kan. Aku balik Langkawi betul. Main yang kanda betul. Tak, Ryan dah main dulu daripada kita. Tapi dia tak live, dia takut Dia nak tukar. live. Aku live sebab tu lah bila aku live tu aku masuk sana sebab Dia ajak chat aku. Dia ajak aku ke siapa? Belah sini pergi. Arul semua. Ya. Alah. Cuma kalau kau dah tanya aku nak tanya kau balik boleh? Tanya. Konten tu tak boleh 2 jam. Memang kena 1.5 jam ke konten tu tak ada cut dah. Memang semua kau masukkan. Alah kau bukan tengok pun kau gitu je. Aku tengok sampai habis. Kau dah bohong aku lah. Aku layan dengan mak aku dulu kan dia. Sumpah. Cuma aku tak dapat story je. Layan sampai habis. Okay, kau tanyalah semua part. Aku boleh cerita kan? Okey. Okey, Aslah kena apa? Aslah, kau ngajar dia untuk menjala betul? Lepas tu, dia baling dedak. Dia bawa dedak tu daripada rumah. Aku tak tahu apa function dia bawa dedak daripada rumah. Dia tabur gitu, kau jala muka dia. Kali-kali dia dalam jala tu. Aku tengok lah kan dia. Aku punya konten pun tengok. Daun je tak tengok. Iya. Ya kau. Tak ada laju. Kata aku pernah tengok waktu dia tengok laju. Ya, tu kan depan kau. Kata aku boleh tak jangan tengok aku UIT aku depan aku boleh tak? Dah depan kau mestilah aku ni. Belakang kau aku tak tengok lah macam tu. Sumpah keluar dengan dia orang ni selekeh tau. Sumpah aku gerang gila babi. Okay, kita kan buat konten kan. Video. Aku paling menyirat kalau dengar suara sendiri.
Lepas tu dia pasang kuat dah. Yelah betul. Kumpas kabut. Tak, Daud, kau fikir kita support member pun kena Ya, marah. support bukan masalah kau buka Ya kuat kepala aku. tahu. Tapi macam dia lain weh. Rasa dia kalau kau nonton depan-depan kita. Faham tak? Hai, kau kalau macam gitu kau malukan dia. Benda lain kau tak malu kan? Hai, kalau macam gitu takkan kau malu. Kau bayangkan kalau anda kata kau view kau masa tu 9999.99. Kiranya lagi satu lah ikut 1M. Aku tak tengok. Tak cukup ke? Yelah itu. Tapi janganlah tengok depan aku. Itu je maksud aku. Kan dia ada masing. Kau bagi tahu. Dia kan ada masing-masing. Dia nak capai viewer. Tu tengok pun salah ke? Tak boleh. Tapi aku memang Kandir memang macam gitu. Dia tak minat. Ya, tak minat. Aku tahu apa yang dia minat. Weh, kau dah comeback Allah. Tapi kan dia kenapa? Satu tahun kau tak sama 2 tahun. Kat 2 tahun. Tapi still relevant Anjing. Kan? Still relevant. Hebat weh, hebat. Member aku awal lah itu je function. Lepas tu nak dapat geduk dah mal kodok tu. Dah dapat mal kosya tu pun dah tenggelam dah. Dia memang tak comeback pun. Oh, tak comeback? Tak apa, dia nak try tu dengan Karina tu, dia nak tengok. Maksudnya dia 2 tahun peram dengan Karina 2 tahun peram. Tak aku cakap. Kalau ada yang kata comeback, dia comeback, bobo comeback tu. Tapi dia dengan Una. Pagi. Oh, nak boleh tak? Sedap tak? Hidup je. Mal kodok pandai je bawa konten. Boleh. Ya. Malko okey lah. Aku borak macam aku kan borak macam budak IT Mabi. Aku pergi makan Ryan, pun. ada lagi satu. Boleh tahan juga apa? Asurah. Tu pun boleh tahan. Asurah tu. Tu pun aku tengok. Kau dah masuk IT kan? Kau punya kelakon ni still yang lama ke? Tak, aku bagi tahu je. Bukan Asurah. Bukan Aku nak bercarut tak boleh. Anurah. Asnurah. Allah. Salah pula. Ya Nama Allah. partnership kau pun kau tak tahu Noah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim Noah. Tapi bangga tak dengan Noah? Bangga lah. Kalau kau tanya aku bangga lah. Kau tak ada kalau kau itu. Kau tahu nak isap okok kat luar pun ada dia punya pantun kau tu. Terabut dah aku. Betul. Dia tengah bawa keluar pantun AI. Sampai keluar. Sampai kan ada Pak An semua. Nak lepak pun jadi segan. Kau tahu sebab apa? Semua borak pasal AI je. Dah Pak An nak borak pasal apa? Kawan dah ada bini dah. Kahwin pun nak borak pasal dia. Ya, aku dah masuk tidur aja. Kenapa? Noah dah borak pasal AI team dah. YT kan nak borak apa? Ya. Kau pun Noah tengok situasi juga. Bukan semua orang tengok AI. Bukan. Dia gini. Aku excited. Bukan excited satu lagi aku tanyalah macam nak buat. Sebab aku nak kena ulang banyak kali. Kalau aku tanya sekali aku akan lupa. So sambil-sambil tu aku tanya pun borak dengan Ed. Borak dengan Ed. Pak An datang. Pak An datang keluar masuk. Ajak pergi beli makan. Pom dia lagi beli makan. Balik makan tu dia tengah makan. Aku borak lagi benda yang sama. Dia macam dah bela. Punya dia masuk. Tinggal aku Syami dengan Ed. Si Ryan esok dia ada shoot. Dia tidur. Ludah Pak An masuk dalam. Aku rasa dia tak tidur pun. Sebab dia keluar balik. Yelah dah kau borak pasal gitu. Mana kawan nak tahu. Mana boleh macam tu. Tak adalah. Aku tanya je. Aku ingat dia kan ada rumah. So aku suruh dia tidur. Okay, macam ni lah. Kita fikir lah. Aku lama tak main fikir. Wish. Kanda kalau macam ni lah kau nak tak kau malam ni kembalikan yang dulu. Maksudnya kita partner 2. Kat sebelah lu kita 2. Kita partner 2. Lawan 2. Dia macam tak balance. Kau tahu dulu aku kat sebelah. Aku akan dia ni Kau tanya dia. Tag team. Betul tak Noah? Kita orang ni tim berdua. Betul tak jangan Jessica? Kita bantai Daus dulu. Tak, kau lupa ni. Kita memang pernah ada vibe 4 macam gini. Ya, tapi aku dulu kalau dengan Daus mana geng. Aku dengan dia je. Tapi aku dengan Daus memang geng. Betul Okay, tak? kau geng. Okay, Kali kita kat geng tembak Daus. kau kan? Okey, kau geng dengan Daus. Aku cakap terus terang Ni orang dia Daus. Daus kau kena ni sikit. Kau semangat lah kau ni jangan kena Ya, sangat. semangat Noah, semangat. Memang dulu engkau jadi tikus makmal dorang. Tapi ni kau buktikan dorang jadi tikus makmal kita. Baik Noah, let's go. Daus kau dulu
kau lupakan sejarah dulu. Sebab kau memang kalau kena jangan kena memang kau tikut mamal. Tu dah tahu dah. Ini kau ambil balik. Aku tak tahu aku yang Aku percaya Karina Zen ni. Aku tak ada siapa. Aku percaya Karina Zen. Aku baru live tadi penuh semua gini ni. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku percaya Karina Zen. Kau bagi dia orang masa kejap. Dia orang nak jual tanah tu. Kau lepak je. Jom lah. Aku redha je. Aku lama tak main fikir ni. Mari lah. Aku on je. Kalah. Okey, kalah buat apa? Okey, menang bagi. Macam biasa. Yelah, memanglah kalah buat apa. Kita aku tanya tu kalah buat apa. Tengok nampak dia lama tak main Ryan. Bagi tahu dia, Yen. Okey, kau tahu tak dia orang ni, dia orang main macam gini kan dia? Oh, dia tak main beritahu hukuman lu? Tak bagi tahu hukuman. Kau tahu, sedar-sedar macam semalam, tahu-tahu aku kena cabai dengan Daus. Aku dengan Nuh. Oh, di sini macam tu Tak ada beritahu hukuman dah? Ya, dia gitu. Dah tak low dulu dah. Oh, aku dulu kan beritahu hukuman dulu, barulah orang rasa nak shock nak bagi. Tak, dia macam ni. Okey, kau ni game pertama. Sebab kan nanti kau bagi aku bagi tak kena. Bila kau dah menang, sekejap lagi sebelum tu baru kita deal. Okey, yang kalah. Tak, aku nak try kau kan dia. Aku still kat sini lagi. Kau pandai lagi, kau ingat lagi ke cara-cara dia? Aku ingat cara apa? Cara kita nak berlawan ni kau ingat lagi? Saya tak ingat. Kau ingat lagi? Sabar lu kan nak bincang lu tu. Kan dia tak ingat kan? Susah juga. Kau ingat lagi tak? Okey, dekat sana dia tak ada tap-tap. Dekat sini dia ada tap-tap, Muhammad. Oh, okey. Betul. Okey, kat sini tap-tap. Kalau kali 3, okey, bila anda kata kita bermain macam gini, Jangan tunjuk sangat kebodohan. Jangan buat-buat sangat Ryan berlakon. Okey, lepas tu sama lalu. Okey. Kalau yang tu mesti dia tahu. Okey, kalau anda kata yang kali 3 ni, kau kena tahukan dia. Bila kita main macam 4 ni, kali 3 ada yang pertama je. Yang selalunya dia datang dengan kali 2. So kita kena guna kali 3 tu. Okey, kau cakap je lah bagi view aku. Okey, aku cakap je. Aku tak mute kau. Okey. Maya, wait. Jom. Mari lah. Invite semua. Korang let's go korang. Daus, kau kena ingat Daus Jangan kau rasa kekalahan dulu, okey? Kau rasa kemenangan. Okey, aku Let's go Noah. okey. Kau ikut aku je kan dia. Okey, kita kena okey ni kali 2 Satu kita tak skrin ni. Kau janganlah pegang kepala kau dah macam mic dah. Kau letak stand tu. Okey, 1 2 3. Kau kena cuba. First time dah aku main fikir. Okey, ada kali 2 kan dia. Cakap kan dia kali 2. Kali 2 dia kan dia. Kali aku percaya kali Nazar ni. Aku buka lagu kan dia. Ya. Ini janganlah tet. Ni dah kali 2 dah. Kau bagi gift. Janganlah minta macam gitu kau. Habis tu minta macam mana? Cakap je kali 2. Kali 2 kan? Kali 2. Bagi gift. Ya. Ada lagu tu lah. Kali 2 kan? Kita dah 11,000. Kuat, kau kuat. Okey. Aku pakai lagi.
Okey, kena nampak. Kita mesti ada chemistry yang sebelah lagi keluar. Okey, Kade. Yang pertama, kau tekan kat point kau tu, kau ucaplah terima kasih. Oh ya, tekan point ni. Okey, aku tekan. Okey, terima kasih Lineman Standy. Tu aku punya, kau punya. Kau punya, aku punya tu. Kau ucaplah kat kau punya. Macam mana aku nak buka aku punya? Tu ada kau punya tu ke kanda tu. Okey, Farira, terima kasih. Abang, terima kasih Asri, Daniel. terima kasih Afwan. Afishu, Akak Afida Fida Sulaiman, Kasim, Jimmy, Amsyah, Aidil, Aidil, kakak-kakak Aidil, Kenzo, anak Yus, yang terima kasih. Pepes. Terima kasih. Ya Allah. Kanda. Weh, dia kejar. Kita 1, 2, 3 kau ikut ah. 1, Betul. 1, 2, 3 tekan green. Sampai 60,000 boleh ni. Kanda, dia potong. Habis tu macam mana aku nak buat? Macam mana kita nak buat ni? Allah. Ada booster. Booster kau ada ke? Aku mana ada booster first time fikir ni. Aku tak tahulah siapa ada booster kat rumah aku ni. Jimmy, terima kasih. Aku first time Weh, fikir. siapa ada booster kat rumah aku nanti 30 second Wah, masak ni Kanda. Tapi tak jauh tu Kanda. Tak. Kita guna tik. Ibu orang Kanda ada booster ke? Weh, macam mana ni? Tolonglah. Macam mana nak tolong? Macam mana ni kita? Aku mana tahu. Engkau lah. Engkau kan Kim fikir. Tapi takkan Kim 21. Abang aku tak masuk ni. Ya Allah Akmal. Weh, 60,000. Kira 7,000 je kita tinggal. Kau kita tinggal 7,000 je. Kau booster. Boleh ni. Ai, Kanda. Kau macam ni. Kanda. Kita kan kalah dulu. Kau kena ingat tu. Kita kalah dulu. Kau kena percaya aku. Kita kalah dulu. Kanda. Kita kalah dulu. Tak, sekali kau kalah dengan Daus tu. Apa? Kalah dengan Daus tu. Ya, aku ni awal memang lagi ni. Kau kena tunggu sekejap lagi. Tak, Noah Abalas cakap apa tu? Standing, Pasal Muhammad tak dengar Daniel, suara Hafiz Yu, Fiza Kasih, Aisyah, Aidat, Titik, Terima kasih Farida, Asri, Terima kasih. Abang Aswa, Abang Akmal, Abang Jimmy, Akak Akila, Eli, Kenzo, Anak Yus dan semua yang membaginya. Terima kasih. Terima kasih Kanda. Satu urut sikit. Kita dah kalah ni. Kita kena buat denda ni. Kanda. Tak, aku bila masa aku kalah? Apa ni? FACC, kau Fadil. tim aku. BMR Kita dah kalah. 178. Apa pula aku kalah? Noah. Terima kasih, semoga Noah. rezeki panjang umur permudahkan segala Noah. urusan dunia akhirat. Noah, Terima kasih Noah. supporter Daus juga. Terima kasih Ya, yang betul. touch screen 1 rus, 2 rus. Semoga Terima murah kasih. rezeki panjang umur. Ya Allah, Panjang menang umur, silut. ya Ya Allah, Ji. tak Thank sangka you. menang. Kita menang dengan superstar. Tidur lena. Okey Noah, nak bagi apa? Ryan. Ya. Ryan. Keras batu ni. Kertas kau ya hari ni. Bukan sajalah. Bagi dulu. Sabar. Okey, senang je. Okey, Ryan, Dia senang. bukan main point terendah. Tergendah Ryan tu. Kau tadi tim dengan aku. Kau jangan menyesal. Tak, aku tak. Sabarlah buat permulaan. Aku Kau kena tahu. tanya. Aku tanya sebab aku confused. Aku main point terendah ke atau main team? Permulaan memanglah gini. Dia main team. Permulaan Muhammad. Betul. Okey Noah. Okey, senang je. Denda yang pertama. Okey. Kanda dengar elok-elok Ryan. Dengar terus buat, okey? Sebab abang-abang aku dah jual tanah. Noah cakap apa tu? Aku tak dengar. Okey, kau buka lah mute dia. Okay, sorry Noah. Termute. Okey Noah, cakap dia tak apa. Dia ambil hati. Okey, Kanda, Ryan. Okey, sekarang ni Daus kau bagi. Dah aku cakap Wah, lebih kau lah baik bagi. aku cakap aku mute je dia tadi. Aku tak ada mood dah lah bila kau mute aku tadi. Banyak okey, tu Bagi je lah Noah, poin kau paling tinggi bagi je. Kau bagi je lah. Kau tim aku kan. Aku telah bagi title untuk kau dendamkan kau untuk kau Noah, sama. takkan kita nak gaduh pasal benda ni, kau bagi je lah. Takkan kau Betul, tim pun dia gaduh. Dia tak ada chemistry kan dia. Okey, macam ni. Aku yang bagi. Okey, Daus, Noah. Okey, Noah lompat bintang 20 kali. Okey, Daus ketuk ketampi 10 kali. Susah sangat. Kan senang macam tu. Betul Susah. tu. Nampak? Senang.
Mudah je benda ni. Dia bukan susah pun. Okey, jom lawan. Semula lagi Tak semua cukup lagi. Tak sabar, tak cukup lagi. Amboi sedap ni kau. Amboi senang kerjanya. Ya, suka kerja gitu Muhammad Kanda. Muhammad Ryan suka ya. Sekarang ni dua-dua bangun. Dua-dua bangun. Lompat katak sambil tidur. Okey, lompat katak sambil tidur. Oi, senang kerjanya. Wih, lama aku tak buat punishment lompat katak ni. Lompat katak ni. Ni dengar betul-betul Muhammad Kanda, Muhammad Iskandar. Lompat katak, lepas tu tidur, faham? Dengar arahan, faham? Berapa kali? 10 kali je. Okey? Okey Ryan, okey? Jangan buat muka sedih sangat, Yen. Baik, bos. Kalah, bos. Kalah memang. Cium tangan Ryan, cium. Siapa menang? Cium. Sabar dulu. Dia tak habis lagi. Okey, lompat. Wih, semangat betul kau Okey, lompat. Lompat je dulu, lompat. Lompat lagi, lompat. Lompat. Ya, superstar. Ya, Ryan S. Ular. Okey. Nampak penat, tidur. Penat tu, tidur. Oi, lain macam tu Kanda. Cover sikit Kanda. Kanda. Gitu, yes, nice. Kan lagi tu. Okey, inilah katak-katak yang katak-katak ni kelakar. So siapa abang-abang nak beli, saya letak harga yang tak berapa mahal. So katak yang atas ni Muhammad Iskandar ni saya tak nak bagi mahal sangat. Ada harga boleh DM saya. Muhammad Ryan ni pun katak ni memang mahal juga. So kalau boleh dua-dua katak ni memang market lah. Sebab dia boleh dengar cakap kita. Tak percaya tengok ni Okey, katak Kanda bangun dulu. Tengok tak percaya. Okey, lompat. Lompat lagi. Okey. Okey, katak Ryan bangun. Bukan selalu menang. Kau kena ingat, kita kena guna benda tu. Lompat katak Ryan. Ya, lompat lagi. Nampak tak kakak-kakak dan abang-abang? Nampak? Katak ni dengar cakap. Okey dah, duduk tempat Ini asal. kita menang Muhammad Iskandar, Amir. Ya, kau tunggu aku buat apa punishment aku sekejap lagi. Ni, Kanda anak yatim. Dia kena menang lepas ni. Habis aku tak nak yatim. Kau Kau baru lagi jadi anak yatim. Dia dah lama. Okay, sebabkan aku dah lama anak yatim, InsyaAllah Ryan bakal. Nuah, aku takut lah Nuah. Takut apa kau ni? Aku tak tak macam tadi. Ini jujur. Kalau aku menang kau tahu. Kau jujur. Kalau aku menang kau tahu lah. Ya, kita ni sebab kita tak menang ya. Kalau kita menang kau tahu kan? Ya, orang tak tahu punishment aku lagi punishment kita dulu lagi best. Tak apa, kita radu je. Boleh. Yang mana ni? Bismillahirrahmanirrahim Muhammad. Tak, pasal kau yang ajar aku tap screen. Tu je yang kau ajar aku. Okey, kali ni kau kena percaya aku. Okey, Palong, Maklum, panggil semua mari. Okey, kau lepak ya. Ada kau janganlah macam. Let's go. Dia ada tap. Okey, panggil semua. Buka lagu bersama ni macam mana ni? Bagi gift. Macam ni? Bagi gift. Bagi gift. Bagi gift. Kita tak ada booster tau macam dia orang tau. Sekarang ni kita kena guna kat kali dua ni je. Dia ada booster. Ha? Dia ada booster. Dia ada booster weh. Aduh. Bagi gift. Apa ni? Kali dua. Ni. Tak tahu siapa ada booster. Aduh. 150 weh. Habis tu macam nak menang ah. Cellular. Terima kasih abang-abang Kau tahu aku buat macam mana dengan Noah? Farida, Kita tak patut main dulu. Kita patut main dua dulu. Cari bubu. manalah aku tahu kau. Aku pun tak pandai main fikir. Kau pun ajak macam tu. Kau kan bagi gift. Okey. 50. Tak apa. Bagi gift. Kau Tap screen pun boleh ni. Kita tap screen ni. Nampak tinggal dia 10,000. bagi gift. Bagi gift. Aku jaga meminta ni. Jangan bagi gift. Kita ada 7,200 ni. Sikit kau.
Cik, bagi gift. Okey, guys, kali dua, kali dua. Dia ada booster lah. Apa yang aku ni tadi ni lah. Nana, terima kasih Nana. Script. Okay, kita law dia tak main booster tadi. Tak ada rule kan? Kita boleh cakap tadi. Kita cakap jangan main booster. No booster. No booster dia qualified. Tak, kita tak cakap pada awal. Kita dah cakap. Aku dah cakap tadi. Macam mana ni? Tak. Aduh. Apa-apa dia kita 40, kita tinggal 5,000 je. Okey, 1, 2, 3. Nampak kejut tu? Kau sekarang ada berapa ribu? 12,000. Kat aku ada 7,500. Kau tahu boleh kejut aku tu? Susah juga main fikir Kau punya. dapat? Kita, kau tahu kita kena bayar hujung sikit-sikit. Ada ni kena. Okey, kau bayarkan seorang seekor paus. Ya, tak ada rezeki. Ya, tak menang kita je. bukan jauh pun dengan dia orang. Kita macam Kena ada kalah lagi PTC je. weh. Kena ada PTC last. Ya. Okey, kena kita boleh lagi. Sampai Boleh. 50,000 last. Tak. Budak kita, kawan-kawan kita kan abang kakak dah macam putus harapan lah. Boleh ke? Boleh. Tak, jangan buta harapan macam gitu. Tak, boleh Mana dekat ni tahu kau. Okey. Okey, dah nak. Terima kasih. Kau dapat. Tangan dekat atas. Okey. Kanda. 1, 2, 3. Dua ada booster. Dia ada booster tu. No booster. Karina Zen, Seko Lion lah kat kanda. Tak boleh, dia main booster. Mana adil? Mana tahu ada Karina Zen nak bagi kau Lion Seko. Menanglah kita. Janganlah macam tu. Dia orang ada booster weh. Silap. Kita main rule no booster tadi. Oh, kita cakap kita bantah nak. Bantah. Okey, bantah. Kau tahu kan jiwa memberontak kau macam mana? Okey. Salah. Disqualified. Disqualified. Ada 3 bubuk. Ayoi. Adil. 3 bubuk. Perlawanan tak adil. Ya Allah. Perlawanan tak adil. Disqualified. Kau tahu tak Noah? Terima kasih Abang Zin. Ya Allah, terima kasih. Tak apa. Ayoi. Noah. Bro, help me. Ija, Yeri, Darren, Anderson, Manja, Alik Kici, Ketu, Kehat, terima kasih semua Afiq biniku. Dompat, Idaham, Bertugas Q, gila, Mi. thank you. Noah. Terima kasih sampai urus. Ya Noah. Allah, bapak banyak. Noah. Terima kasih. Noah. Gila babi. Noah. Terima kasih dua rezeki. dengar, Ya Allah, dengar. satu Dengar, dua urus. Terima kasih. Semoga murah rezeki banyak permudahkan segala urusan. Ya Allah, ya Tuhanku, kau murahkanlah rezeki orang. Ya Allah. Semoga doa permudahkan segala urusan. Dan zam yang tidak. Aku tahu jiwa kau macam mana Kanda. Aku serahkan kat kau. Weh, Noah. menang siut. Noah. Ya Allah, menanglah Ryan. Wih, sorry Ryan. Noah. Noah ni Kanda panggil. Kanda nak cakap. Noah. Tadi kita orang ada booster sebenarnya, tapi kita orang tak letak. Ya, betul. Orang ingat tak main booster. Ingat tak main booster? Tapi bila kau letak booster, Benda. kita orang pelik lah kata ada rule pertama, game pertama tadi kita orang ada booster, tapi kita orang letak booster. Cakap jangan main booster. Ni disqualified. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Kau kena ikut law. Tapi poin korang bertambah juga kan. Ya, Noah? tapi kita orang tak main Patutnya booster. kita ada kali 5 tadi. Kita boleh pergi. Okey, sekarang Layan, ni tak payah layan, gaduh. layan. Daus tak payah gaduh, Kandid tak payah gaduh, Ryan tak payah gaduh. Senang cerita korang dua memang tak ada booster. Tu je. Kalau ada booster, Ryan dah suruh keluar dah. Apa yang kau tak ada? Ada. Kau Okey. tanya dia orang. Betul kau ada. Ada. Okey, kita imbas fikir. Okey, kita tak payah main booster. Kanda mana sesuai? Kita main gini. Kejap. Kalau betul kau ada booster, imbat fikir ni, main kosong, tengok suruh view kau tekan booster. Mana boleh rugilah benda tu. Rugi pula kata tak main.
Dia macam Rugi. ni. Dia macam ni. Nuah, aku tanya Ryan. Ini dah bagi aku bagan dah ni. Tak. Okey, Kanda. Ryan, okey, sekejap Daus. Okey, korang boleh pergi subscribe AI Nuah Sejarah. Boleh tengok video baru saya sejam 27 minit. Alhamdulillah sebelum tidur. Boleh tengok dulu. Sekarang ni ada 9,800. Korang pergi subscribe dulu. Saya sikit lagi nak 100,000 subscribe. Kanda ni kira review betul tak? Betul. Ni Nampak? kira review. Denda dia tak ada lah sebab kau review kita orang. Kita orang ni kalau live saja dah berapa ribu dah. Tak. Kanda aku tahu harga dia. Kau faham tak? Bila kau review, Kau faham tak? Bila kau kau review guna YT macam ni, kau, kau guna view itu aku dah kan? 11,000 sini. Payment aku macam mana? Ha. View aku dah tahu kau punya YT sekarang. Nanti macam mana? Siapa nak bayar payment Ni aku? macam mana? dulu? Siapa nak bayar? Sekarang Okey. macam mana? Okay, boleh. Kalau macam tu macam ni. View Korang Daus kena lagi. make sure. Korang View kena make Daus sure. lagi. Korang kena make sure. Nuah 100k subscribers dan aku 1M. Dia dah ulang dah. Mana boleh ulang banyak kali. Kena double payment. Kau nampak? Yelah, tapi Daus kalau- pula ulang YT dia. Kira dah 2 review lah kau minta. kat Dah orang ni. 2 review dah. Dah 2 review. Tak boleh. Dah 2 review memang tak boleh lah. Memang Aku cakap kau dah 2 review memang tak boleh lah. Nuah cakap dan Nuah poin kau banyak. Aku tak boleh nak cakap. Memang kau ajar, sumpah. Okey, macam gini je lah. Okay, dia Nuah, kita orang macam ni. Cerita kau dengar cakap. Okey, aku dengar. Okay, aku mula-mula cerita pasal booster macam ni. Ryan ada booster satu. Ryan tak ada booster. Semalam dia Aku ada kalah. booster. Ryan ada booster. Lepas tu cakap, Kanda aku hantar booster boleh ke? Jap hantar booster. Kita main shot-shot je. AI lawan AI. Cakap macam tu. Lepas tu aku okey lah ni. Lepas tu kau buat Tak, booster sekarang ni Nuah bukan bagi je AI, Nuah. bukan sekarang ni AI lawan AI. AI 3 orang je. Okay. Faham tak? Buat okay. Nuah Kanda bagi, betul-betul main macam mana? Kau bagi tahu dia orang. Okey. Lepas tu ni Aku dah lawan tak boleh lagi. ni. Okay, dia macam ni Noah. Okay, cerita satu lagi. Aku tak kisah. Kalau kalah tadi aku deny. Aku tak deny aku kalah. Aku memang kalah. Okay, Tapi masalahnya sekarang ni, bila kau dah promote YT kau, view aku dah tengok. View aku dah tengok. Kiranya itu dah antara review aku. Kiranya pick View kau ada berapa Kanda? View aku dah 12,000 kat sini. Aku 9,000. Aku 11. Apa? Yelah, sebab tu lah aku cakap kau dah suruh promote Aku review kat view aku je. Aku tak masalah cakap tak boleh. dengar view aku. Kira tu paid review untuk aku. Kau bayar aku sekarang. Okay, kau bayar sekarang. Nabi lah Ryan ni. Bodoh. Kau bayar sekarang. Bodohnya budak. Kau tengok, masa AI mulut tak jaga. Tahu nampak? Mulut tak jaga. Budak-budak banyak. Budak-budak banyak tengok baru umur. Nak ajar-ajar benda yang tak baik. Siaputlah aku. Alah. Okay, kau bagi kita orang berdua bincang sekejap boleh? Ai, nak cari bubu ke? Okey, Sebab kau boleh. ada bubu. Dan mana boleh main bubu? Mana boleh main bubu? Ai. Sebab tu lah korang kena menang. Kalau nak dapat bubu. Okey. Macam gini. Boleh. Engkau bincang. Tapi kau buat denda ni. Lepas tu kau bincang dulu. Noah tipu. View dia 7K. Oh, ya ke? Kau nampak tak? Nampak sampai tak macam tu Kau sampai tahu macam tu. Kau tipu kawan-kawan. Nuah. Mana-mana je 12,000. Okey. Sekarang ni senang je. Kanda. Okey. Ryan, okey macam gini. Kau nak bincang-bincang lah. Tapi kau buat dulu denda aku. Kau boleh follow akaun saya dulu. Okey. Okey, nampak. Okay, Kau nampak selit lagi. benda Nampak ni? selit lagi. Yalah, Ya Allah, aku cakap dengan view aku lah. Masalahnya Follow kau lah dah saya cakap. korang nak Kau 1M. keluar lah dulu. Baru cakap. Kau keluar nanti keluar cakap. Daripada semalam lagi kau cakap. Kuang. Ya Allah, aku cakap dengan view aku, Muhammad. Masalahnya viewer aku dengar. Ya Allah, manalah aku tahu view kau dengar. Okay, kau nak cakap betul. Kau nak cakap. Okay, kita mute dia kan dia. Kita mute. Lagi, suruh. Okay. Ada. Apa dia? Kita kena gerak dulu. Kita cek bubu dua, confirm menang. Kau percaya aku je. Ya, tapi masalah sekarang ni kita tak payah main bubu lah. Kita tak main bubu. Tak payah main bubu. Okay, boleh. Kau tanya dia orang. Okay, jap. Buka mute jap. Aku malah buka mute takut Noah promote lagi. Okay, Daus. Okay. Dia kata boleh. Saya main bubu. Kau main? Noah cakap apa tu? Aku tak dengar. Noah cakap. Biar je. Aku mute dia. Aku mute dia sebab aku takut dia promote lagi. Sebab review aku dah 3 kali ni. Kalau dia promote lagi, habis aku banyak. Ya, dia rugi promote aku. lagi. Dia promote. Dia tengah promote lagi tu. Biarlah dia masih promote lagi tu. Dengan mulut dia macam suruh follow YT. Ni aku dengar mulut dia kan dia macam dia tengah promote dia punya YT ni.
Sebab kau tahu aku rasa seminggu dah dia promote. Padahal orang yang sama je. Apa dah Os? Noah provoke. Dia cakap kenapa booster tak boleh pakai. TikTok bagi booster.